Tidak perlu gerun kepada JDT, tetapi kena takut dengan diri sendiri. Demikian reaksi penuh keyakinan pengendali Sri Pahang FC. Fandi Ahmad yang mahu anak buahnya turun dengan sepenuh kudrat untuk cuba mencipta kejutan dalam aksi final Piala Malaysia menentang Johor Darul Ta'zim. JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, malam esok. Malah, Fandi sendiri turut berseluruh dengan mengakui sudah lama tidak memegang trofi keagungan bola sepak Malaysia itu dengan dirinya pernah memenangi Piala Malaysia ketika bergelar pemain di era 90-an. Untuk rekod, Fandi pernah memenanginya sebanyak 6 kali sebagai pemain dengan kali terakhir pada 1994 ketika beraksi buat Singapura. Begitupun, selaku jurulatih menyaksikan legenda Singapura itu belum pernah memenanginya dan beliau sedar akan rintangan yang bakal dihadapi skuad Tok Gajah dalam aksi kemuncak itu nanti. Tidak ada Pah, Sherman dan Manuel Hidalgo, mungkin kita hilang ketajaman di depan dan mungkin saya gunakan pemain yang sering bermain di posisi lain. Tidak perlu gerun kepada JDT, tetapi kena takut dengan diri sendiri. Bola sepak bukan hanya tentang kemahiran tetapi kemahuan, kerana kalau pemain ada kemahuan pasti mereka ada cara tersendiri untuk tampil aksi terbaik. Menang kalah kita tidak tahu, tetapi kita kena bersatu untuk beri cabaran kepada JDT. Kalau kita tidak bersatu, kita akan pengsan. Tidak perlu lagi saya selalu menjerit kepada pemain, tetapi mereka kena tahu apabila di lapangan. Kalau kita lalai kita akan habis, katanya pada sidang media pra-perlawanan di SNBJ, di sini, hari ini. Mengulas tentang persiapan Tok Gajah. Fandi menjelaskan pengurusan pasukan terpaksa mengambil inisiatif untuk menyewa padang di Akademi Mokhtar Dahari AMD di Gambang dan gembira untuk melihat kemahuan tinggi ditunjukkan setiap pemain. Tetapi fokus utama Fandi tidak hanya tertumpu kepada strategi ataupun taktikal yang bakal diterapkan pada perlawanan malam ini, tetapi lebih menjurus kepada merubah mentaliti pemain. Lawan kita bukan calang-calang dan kita terpaksa fokus untuk memotivasikan pemain untuk fikir positif, kerana kalau negatif, kita akan ada masalah besar. Dalam aksi liga sebelum ini, pemain begitu bermotivasi, mudah-mudahan esok, hari ini, kita mampu beri saingan. Pengadil harus adil, menang kalah tidak kisah. Hari ini, semalam, kita akan ada satu lagi latihan, mungkin selepas itu baru ada bayangan siapa yang akan berada dalam kesebelasan utama, katanya. Sri Pahang FC memberi fokus utama kepada 3 pemain Johor Darul Ta'zim JDT, apabila kedua-dua bertemu pada aksi final Piala Malaysia di Stadium Nasional, Bukit Jalil, malam esok. Mereka adalah Bergson da Silva yang juga penjaring terbanyak Liga Super serta 2 pemain tengah, Arif Aiman Hanapi dan Oscar Arribas yang dilihat mampu memberi ancaman. Pada masa sama, pengendali Tok Gajah, Fandi Ahmad berkata, pemain lain juga berbahaya dan mampu untuk menghasilkan jaringan jika tidak dikawal dengan rapi oleh jentera pertahanan terutama di kawasan penalti.
Sebab itu kita harus matikan pemain tengah mereka dan menghalang hantaran yang dilakukan pemain terutama kepada 3 pemain berbahaya mereka iaitu Bergson, Arif Aiman dan Ari Baas. Bagaimanapun, semua pemain Harimau Selatan harus diberi tumpuan dan kawalan terutama apabila mereka berada dalam kawasan penalti, kata legenda bola sepak Singapura itu. Ditanya perasaan apabila berjaya membawa Sri Pahang ke pentas final piala berprestij itu, Fandi berkata, matlamat skuad itu untuk beraksi tercapai berkat usaha keras yang dipersembahkan anak buahnya. "11 tahun berlalu, kali ini kami kembali di pentas final dan sudah pasti pemain akan berusaha sedaya upaya dan ingin mencipta sejarah jika ada rezeki. InsyaAllah, mudah-mudahan keputusan akan berpihak kepada Sri Pahang dengan memberikan sepenuh tumpuan dan berdisiplin dan membentuk semangat berpasukan apabila beraksi di pentas akhir," katanya. Berdasarkan rekod, kali terakhir Sri Pahang melangkah ke pentas final piala berprestij itu pada tahun 2014 dan bergelar juara pada musim itu selepas menewaskan JDT. Pada final itu, skuad Pahang menewaskan JDT 5-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2.